Okey, kita sedang menonton final, bukan final lah, separuh akhir. Malaysia bertemu dengan Vietnam di kedai Mamak nampaknya Mamak tak buka live sebab dia tak beli ni. Apa nama? Astro Arena yang dia beli tu, Astro EPL dia beli. Aduh. Malaysia lawan Vietnam tak ada lah. Kita layan di YouTube Maknanya masa sudah nak habis. Malaysia telah ditanduk oleh Vietnam 1-0. Vietnam telah menjaringkan gol oleh siapa? Sun. Bukan Sun Liverpool lah. Sun of Vietnam. Lokal Malaysia ni ke situ nak duduk bangga-bangga anak jati. Anak jati, beras jati semua mengikut. Benda nak habis lagi 4 minit tu. Kau boleh bolos last minute tu main dekat rumah tu. Dah lah stadium tak penuh. 5 minit lah, 5,000 yang datang. Mana? Jangan sampai kita pergi stadium. Menghampakan betul lah. Adakah Malaysia akan bangkit? Agak-agak 2-0. Boleh menang ke tak? Atau 2-0 kalah? Aku jaga Malaysia kalah 3-1. Kalah kat tempat Vietnam tak apa, kalah kat tempat ni kalah 3-1. Tapi satu tu pun macam susah nak gol lah. Nampak gaya ni, susah nak gol. 3-1 ataupun 3-0 lah kalah. Ni dah 1 lah. Lagi 2. macam haram. Enak. Sumareh pun tak boleh pakai. Si Wan Kuzin tu tak dapat bayang dia orang semua nak harap pavilion tu je. Harap masuk kedua ni dia Lemah Melaya akan bangkit daripada tidur setelah dibungai. Sebenarnya Malaysia selalu tu lah. Sebenarnya akan kena bola dulu. Bila dia kena bola tu baru dia kena kabut nak cari gol. Kena maki tu baru. Kena maki, kena pijak. Seri dah okey lah. Seri tak apa. Seri dah okey. Tapi kalau Vietnam bubuh gol awal, Vietnam gol tak apa. Ini Son lah yang aku benci. Player paling aku benci. Gol tempat lawan ni rugi lah. Sebab ada bola di tempat lawan. Tempat sendiri kan. So kita kena cari gol banyak-banyak dekat Vietnam. Tapi macam tak harapan lah. Tapi boleh layan lah tengok kan. Apa-apa pun kita support. Okay, hingga kita jumpa lagi. Malaysia bertemu dengan Vietnam. Bye-bye. See you, xin chào, su you. Harimau Melaya.